Di antara dua lauk, yakni lauk hakikat dengan lauk syariat. Nabi Musa sebagai wakil Nabi adalah memegang syariat, maka dia wajib kena jaga syariat. Benda salah wajib dia kena tegur. Pertama dia tegur, apa dia? Paling pecah perahu orang. Bagi orang menurut syariat bagi ni salah buat kerja lagu ni, berdosa buat kerja lagu ni. Kedua, bunuh orang. Syariat menyatakan bunuh orang ni berdosa. Ketiganya, apa salah ke apa dia? Nyambo kalau minta ngopoh ke apa dia? Kan menurut syariat tu kan betul. Maka Nabi Musa dia tak boleh kena pegang syariat lagu tu. Bertemulah dua antara lauk. Lauk syariat dengan lauk hakikat. Maka bertemu itulah temu dengan Khidir. Ulama kata Khidir, kita gabung di antara syariat dan hakikat, baru Khidir kita. Khidir ni maknanya apa? Hidup hati kita. Hati kita baru hidup. Kalau pun ngaji syariat saja, hakikat tak ngaji, masalah juga. Ngaji hakikat saja, syariat tak ngaji, masalah juga. Gabung dua tu. Cerita dalam Al-Quran ni ada hikmah dia. Apabila lagu tu, Nabi Musa kata, gapo dia ni? Ginilah Nabi Khidir kata kita berhenti sekat ni, mengaji tiga bab ya hari ni. Tak boleh ngaji lama dah tu, nampak tak sabar. Apabila lagu tu, Nabi Khidir kata gini. Pertamanya kita naik perahu tak adil deh. Mungkin gepa atas perahu, duk ngepek kat ambo. Duk kata wak kerja zalim, duk cuek pang curah. Orang duk tengok habis kata. Pertama ambo pecah kapal ni kerana depan tu ada raja yang zalim. Maka perahu ni dia akan pergi kepada kalai tu, raja hak zalim ni dia akan rapah kapal-kapal hak molek. Kapal-kapal hak molek semua dia akan rapah ambil ke dia. Maka ambo tengok tu kapal ni orang bahagia bagus. Pocik ni orang jujur. Jadi dia hasil pencarian dia kapal ni, nyanyolah dia kalau rapah kapal ni. Maka ambo buat punuh sikit kapal dia. Apabila lalu ke raja tu pakai tolak kapal.